Nak mendaki Gunung Kinabalu, nak mendaki Gunung Rinjani, aku rekomen sangat korang prepare untuk beli spek. Ya, duit dah kopak dah buat beli equipment hiking lain. Tapi spek daripada Dalwa ni, harga tak mahal, geng. Ini bukan cerita kencing, boleh tengok video-video aku sebelum ni. Aku memang gunakan spek ni untuk mendaki Gunung Kinabalu. Barang murah, barang function. Lens spek ni, dia jenis yang fotokromik. Artinya, bila keadaan makin cerah, dia akan menjadi makin gelap. Lens dia pun jenis yang UV 400. Kurang sikit lah silau-silau pedih-pedih mata anak ayam. Material pun dibuat daripada material yang agak okey lah, boleh kata lasak. Macam-macam sebab boleh jatuh. Licin lah, tengok awet lah. Dan antara yang penting, bila beli ni macam-macam jajan kita boleh dapat. Kotak dia kita dapat. Ni kira kotak kan? Jom kita tengok dalam. Bag untuk cermin mata dia pun kita dapat. Tali yang ini kita gunakan untuk lekat dekat belakang spek, tapi ni aku tak pakailah masa aku hiking. Dan juga kertas untuk testing ikan ni. Tapi ni aku tak tunjuk kot hari ni. Murah tak apa, geng, janji function. Setuju tak setuju?